Hello semua, kembali lagi dari channel Internet. Dan hari ini saya akan membuat video. Cuba kalau teka apa saya buat. Oh, kena macam lagi sekali je. Okey lah. Inilah unboxing. Macam mana korang tahu ni saya akan membuat unboxing? Saya akan membuat unboxing lagi sekali. Kali ini saya akan membuat unboxing Guilty Longinus. Yep, sebab korang dah tahu dah daripada tajuk dan juga thumbnail. Baiklah, tanpa buang masa. Aduh, susah betul, adalah kecil gunting Why? Alamak. Jaya, kenapa macam pendek ni? High mode. Boom. Boom, let's go. Okay, minta maaf. Itu ialah saya punya driver, kumpulan driver video sebelumnya. Okay, mari kita buka. Saya dah buang banyak masa dah. Dan saya baru tahu yang korang hanya tengok video saya sebanyak ni maklumat saya, maklumat peribadi. Saya baru tahu yang korang semua tengok saya punya video selama 20 saat, 40 saat, seminit. Lepas tu tak tengok dah. Jadi meski korang semua dah tak tengok dah saya punya video ni. Dah tengok video Mr. Beast ke tak? Oh, ini bukan maklumat sulit. Ini dia punya kotak dia. Saya order dari Chinese. Saya order dari negara China. No, saya ingatkan ni brand Flame. No, super top boom, high performance top, ultimate arena battling. Yang akan beri dari brand Flame. Harap-harap betul lah ni Guilty Longinus. Kalau tak, saya macam mana lah saya nak buat return. Okay, mari kita tengok. Kalau brand Flame, korang tahu kan, Flame brand, dia kotak macam Takara Tomy, tapi dia besar sikit sebab dia nak buatkan launcher. Yeay, betul, Guilty Longinus. Saya macam tiba-tiba bersalah pula membuka Guilty Longinus sebab ada boom, stiker juga. Oh, stiker. Biasanya stiker belakang dia warna kuning, tapi ni warna putih. Wah, macam Takara Tomy. Lepas itu, yang saya mahukan, sebab yang sebelum ni punya rosak dalam satu hari, launcher. Yo, nampak mantap weh launcher ini. Okay, kita nak buka mana dulu? Kita buka ni lah, launcher ni dahulu lah, sebab saya dah ada dah. Okay, tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Alright. Ini macam dia agak lembut sikit. Rasanya elok lah tu. Buat launcher lama saya macam yang ni agak tajam kan. Ni lagi tajam. Okay, sekarang kita berada di right spin. Tak ada klik, tapi dia macam wiggle sikit. Oh, sama je. Tali putih, ada besi. Rasa agak mantap. Ya, ni bunyi bising. Bising amat. Okay, mari kita cuba henshin kepada left spin. Alright. Ni spin gear ni warna bentuk bulat, maknanya dia normal. Kalau bentuk V, yes. Sekarang kita berada di left spin. Sama ke bentuk? Oh, bentuk lain lah. Ini lebih tebal. Ni dia macam Minecraft ke apa tak? Okay, apa saya cakap tadi? Ni kalau ada ring ni bentuk bulat, ni maknanya ni normal punya spin gear. Ya, tapi kalau bentuk V, maknanya power gear. Sepatutnya dia lagi kuat lah daripada normal. Okay, mari kita check pusingan. Sekejap, saya ada tape kan? Mana tape?
Tak apalah, kita recycle balik lah, kita pakai ni. Okay, baiklah. Mari kita pakai tape mod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8.5. Okay, bolehlah. Lagi padu daripada ni. Boleh tak kita custom? Tak apa, ya. Launcher lain hari. Saya lupa, ni video GTA Longinus. Bom, GTA Longinus. Minta maaf semua yang mau tengok siapa yang GTA Longinus. Wow, berat. Oh, berat. Dia punya gigi dia agak mantap. Sangat berat. Mari kita cuba buka. Boleh buka tak? Okay, ni dia punya guilty. Ni kali pertama saya pegang Beyblade DB. Ni Longinus. Dan ni juga dia punya weight. Armor nombor 2. Okay, sekejap. Mari kita cuba ini. Ni kali pertama saya buat, jadi tak tahu. Okay, macam ni. Boleh tak? Okay, sini bukakan. Alamak, tak balance. Agak ketat sikit lah. Okay, rasanya boleh ni. Oh, tajamnya. Okay, ni ialah high mode. Tak tahu saya pasang betul atau tidak, tapi ni high mode. Lepas tu disk dia ialah Karma. Yo, nampak berbahaya. Dan juga, wow, metal destroy. Tapi sepatutnya dia ada ni kan, ada ni, tapi macam tak ada je. Okay, mari kita cuba buka balik. Kita pasang balik low mode. Tengok. Wow, GTA Longinus babe. Saya nak pasang ni. Okay, sekarang dah split. Okay, dia punya gimmick dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kepala naga. Oi, sharp. Jangan kacau tempat dragon. Sekarang disk dan juga driver. Mari kita check ke gigi dia. Ui, au. Wah, ui, bahaya ni. Macam Beyblade Hasbro. Macam Beyblade Hasbro lah. Okay, jadi inilah dia Guilty Longinus. Dia boleh buat high mode juga, tapi nak buat juga. Okay, kita buat juga. Dia tak ada klik. Pelik kan, dia tak ada klik. Sepatutnya dia kena ada klik kan. Sekejap, mari kita cuba driver Unite. Okay. Wow, kuat betul dia punya gigi dia. 1, 2. Oh, dan macam biasa Beyblade tidak halal, kenapa dia tak boleh burst. Okay, tu dia. Okay, kita cuba high mode secepat mungkin. Dah ramai dah orang dah balik ni. Okay, masukkan ini.
Ataupun tidak. Okey, boleh masuk. Chip. Macam mana? Sini masuk dalam. Macam ni. Klik. Yup. Dan ini dia high mode Guilty Loneliness. Saya rasa bersalah setelah memain Guilty Loneliness. Tak, stamina dia agak mantap. Okay, nanti saya akan pasangkan stiker ini. Tekan butang like, subscribe. Saya rasa nak buat live stream lah, pasang stiker ni. Mungkin. Okay, itu saja. Pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Bye bye.